Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya wartawan cilik dari Studio TV Merdeka. Hari ini sekolah kami mengadakan kempen lebihkan makan buah-buahan tempatan dan pelancaran bulan matematik. Mari kita saksikan klip-klip sepanjang video ini. Jom! Sekarang saya bersama Encik Husmizi bin Husain, Timbalan Pengarah Pembangunan dan Khidmat Pengurusan Fahma Negeri Melaka. Assalamualaikum Encik Husmizi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Encik Husmizi, dalam usaha memupuk minat murid terhadap pemakanan sihat, apakah harapan Encik Husmizi kepada murid sekolah rendah seperti kami dalam menyokong kempen lebihkan makan buah-buahan tempatan ini? Okay. Pertamanya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada adik Naila dan juga tim yang mengusahakan interview untuk kempen buah-buahan tempatan. Pertamanya saya berharap lebih ramai lagi pelajar-pelajar sekolah dan anak-anak murid, terutamanya golongan muda, akan menyokong kempen lebihkan makan buah-buahan tempatan, iaitu seperti jambu, nenas, rambutan. Buah-buahan ini bukan sahaja sedap, tetapi banyak yang kita maklum dan kita tahu tentang vitamin, serat dan sebagainya. Selain itu, buah-buahan ini juga dihasilkan di negara kita. Selain mempunyai khasiat, dia juga boleh membantu petani-petani kita untuk menjana pendapatan. Pakcik-pakcik atau pekebun-pekebun kita di luar sana berusaha mencari rezeki, dan di situ kita menyokong usaha mereka dalam menambah pendapatan. Saya rasa itu saja hasrat dan harapan saya terhadap kempen lebih makan buah-buahan tempatan. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih Encik. Sama-sama. Sekarang saya bersama Encik Hasrul Aminuddin bin Muhammad Saleh, Timbalan PPD Sektor Pembangunan Murid PPDMT. Assalamualaikum Encik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana program seperti ini boleh memberi impak kepada perkembangan murid secara menyeluruh? Okay, Alhamdulillah, terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada SK Taman Merdeka di atas penganjuran program lebihkan makan buah tempatan. Saya merasakan program berkenaan sangat menggalakkan bagi merangsang anak-anak murid kita ni supaya dapat sentiasa mengamalkan makanan hidup sihat, iaitu makan buah tempatan, supaya produktiviti makanan tempatan dapat kita bangunkan, dan jaminan kualiti makanan daripada buah tempatan sangat baik. Dan program sini bagi murid-murid sangat membantu bagi menjadikan anak murid kita ni sihat dari segi fizikal, mental dan spiritual. Terima kasih. Terima kasih Encik. Sama-sama.
Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Apa pendapat cikgu tentang penganjuran program gabungan seperti ini yang melibatkan kesihatan dan akademik secara serentak? Okey, alhamdulillah saya sangat bersyukur kerana telah diberi jemputan datang ke sekolah ni. Saya sangat berbangga bila mana program tersebut, program kesihatan dianjurkan di sekolah. Okey, sebabnya kita tengok sekarang ni anak-anak murid kita memang ada yang obes, cara pemakanan dia orang pun tak betul. Okey, bila adanya program seperti ini, murid semua tahu cara macam mana dia orang nak makan, benda apa yang wajib dia orang makan. Okey, buah-buahan, sayur-sayuran. Okey, selain daripada tu, saya rasa program ni boleh diteruskan pada masa akan datang. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Sekarang, saya bersama Encik Muhammad Ikhwan bin Hussein. Assalamualaikum, Encik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah buah tempatan kegemaran cikgu dan kenapa cikgu memilih buah itu? Okey, buah-buah tempatan yang cikgu suka banyak. Tapi yang paling cikgu suka mestilah buah raja buah kita, buah durian. Buah durian pun banyak jenis, tapi yang paling cikgu suka adalah durian jenis IOI sebab dia memang rasa manis. Lepas tu dia rasa special lah bagi cikgu. Okey, itu je lah kalau yang paling cikgu suka. Lepas tu yang lain-lain, tembikai cikgu suka, mangga pun cikgu suka. Banyak lah sebab kita buah-buah kita kan banyak. Jadi semua cikgu suka. Okay, terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Sekarang, saya bersama murid SK Batu Berendam 2. Assalamualaikum, Sofia. Waalaikumsalam. Apa perasaan awak bila dijemput ke program gabungan seperti ini? Saya berasa teruja dan berbesar hati dijemput ke program ini. Ia satu peluang berharga untuk bekerjasama dan berkongsi pengalaman dengan peserta lain. Terima kasih, Sofia. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana program seperti ini dapat memberi manfaat kepada murid dari segi pembelajaran dan kesihatan? Okey, terima kasih kepada adik. Okey, pertama sekali cikgu nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada pejabat pendidikan daerah kerana telah memilih sekolah kita menjadi pengelola untuk kempen makan buah-buahan tempatan. Dan juga agensi swasta yang lain seperti Agrobank, Pharma sebagai host, kemudian kita ada SSPN, kemudian kita ada daripada Pejabat Kesihatan Daerah Melaka Tengah. Dan juga kepada sekolah-sekolah jemputan. Okey, terima kasih kerana sudi memeriahkan majlis kita pada pagi ini. Menjawab kepada soalan tadi, pastinya kempen makan buah-buahan ni dapat meningkatkan nutrisi kepada murid-murid dan dapat juga mengurangkan risiko penyakit. Selain daripada itu, dari segi pembelajaran pula, dengan memakan buah-buahan dapat memberi fokus yang lebih dan juga kita dapat bersosial seperti hari ini. Dan cikgu mengharapkan kempen ini bukan setakat ini sahaja terhentinya kesedaran memakan buah-buahan, tapi juga dapat menjadi amalan kepada kita semua supaya kita dapat hidup dengan gembira, sihat dan gembira. Terima kasih cikgu. Terima kasih.
dengan buah-buahan tempatan dan pelajaran bulan matematik di SK Taman Merdeka. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Bye!